antara keistimewaan, keajaiban yang Allah nak kurniakan kepada kita kalau kita dapat Lailatul Qadar adalah Allah gandakan pahala kita lebih baik daripada 1000 bulan ataupun bersamaan lebih daripada 83 tahun. Dan kita kena cuba untuk nak dapatkan ganjaran yang besar ini dengan amalan yang mudah yang Nabi SAW ajarkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka umpama dia telah memerdekakan 10 orang hamba. Dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, sesiapa memerdekakan seorang hamba pun Allah akan memerdekakan dirinya daripada api neraka. Keajaiban pahala yang sangat mengagumkan. Tetapi yang lebih menakjubkan adalah kita leka daripada amalan yang mudah ini. Kehidupan lebih baik bersama.